Korang selalu dalam live orang dia tanya Azim, square pole dengan pole holder ni boleh pakai ke? Kalau korang nak tahu boleh pakai ke tak, korang tengok video kita sampai habis. Untuk square pole ni dia ada 3 saiz tau. Kita ada 2.3 meter, kita ada 2.5 meter dan juga yang paling tinggi kita ada 3 meter. Untuk pole holder daripada Utangki ni, korang akan dapat holder dan juga adjustable. Bila korang dah beli kedua-dua ni, korang hanya pasang sahaja macam ni. Kemudian korang hanya masukkan nut adjustable ini dekat bahagian atas dan juga bahagian bawah. Dan korang jangan lupa beli pancang pula tau. So dah siap pasang pole holder dan juga pole ni, korang hanya masukkan pancang dekat bahagian kiri dan kanan. Nampak tak macam yang Aziz buat ni? So lebih kukuh kemah korang sekiranya korang pakai pole holder dan juga pancang daripada Utangki yang 30cm panjang ni. So kalau korang berminat nak dapatkan bentuk pole korang macam ni, korang boleh tekan beg kuning dekat bahagian bawah. Dan jangan lupa tekan button follow, like and share supaya korang dapat tengok video yang lebih menarik. Kita jumpa di next video. Bye bye.